Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tiba bulan Muharram, kita selalu dengar orang baca doa awal tahun hijrah, kan? Tapi persoalannya, apa maksud sebenar doa itu? Adakah ia datang dari hadis? Apa kaitan dengan hidup kita hari ini? Jom kita faham sama-sama. Doa awal Muharram ini bukanlah diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi ianya adalah amalan oleh para ulama Islam. Walaupun doa ini bukan hadis sahih dari Rasulullah, ia adalah doa yang baik yang diamalkan oleh ramai ulama sebagai doa pembuka tahun baru dan isinya penuh pengajaran. Teks doa awal Muharram dalam bentuk yang ringkas ialah, Ya Allah, Engkaulah yang kekal abadi sedia ada. Dengan kelebihan-Mu yang maha besar dan maha mulia, inilah tahun baru yang telah menjelma. Kami mohon kepadamu agar terpelihara kami sepanjang tahun ini daripada syaitan dan para pembantunya. Ya Allah, bantulah kami agar sentiasa mendekatkan diri kepadamu. Kaitan doa ini dengan zaman kini. Zaman sekarang penuh godaan dunia, tekanan hidup, dosa digital, dari telefon sampai ke media sosial. Maka doa ini amat relevan. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan. Ini kerana apabila kita buka sahaja phone, scroll TikTok, IG, banyak yang boleh menjadikan kita lalai dan melalaikan. Doa ini adalah umpama benteng yang boleh membentengi hati kita. Ya Allah, bantulah aku untuk dekat denganmu. Apabila tahun baru mula muncul, maka peluang baru juga turut muncul. Kita tak tahu sempat ke tidak untuk kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang sangat dirindui, atau sempat ke tidak berjumpa dengan tahun depan. Maka marilah kita gunakan peluang menemui bulan Muharram ini untuk memulakan hijrah dalaman kita. 3 cara hidupkan doa ini dalam diri. 1. Kita membaca doa ini dengan cara memahami semua makna yang ada dan bukan hanya hafal semata. 2. Kita jadikan doa ini sebagai azam tahunan yang senantiasa kita perbaharui niatnya dan bukan hanya sekadar bacaan tahunan. 3. Kita tulis azam baru kita. Aku nak solat awal waktu, baca Quran harian, jaga mulut dan jaga mata. Boleh juga tambah azam yang lain. Adakah Rasulullah ajar doa ini? Tidak ada hadis sahih yang menyebut doa khusus awal Muharram. Tetapi, Islam anjurkan berdoa pada bila-bila masa, lebih-lebih lagi bila masuk tahun baru. Nabi sendiri ajar kita selalu berdoa mohon perlindungan dan hidayah. Antara doanya ialah, Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayami yawma alqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujungnya dan sebaik-baik amalanku di penutupnya dan sebaik-baik hariku adalah hari aku bertemu denganmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih. Kesimpulan yang boleh kita ambil ialah doa awal Muharram ini bukan hanya satu bacaan, tapi ianya adalah satu tekad keazaman yang kita cuba bina untuk dicapai. Ia adalah peringatan dan harapan yang kita cuba tetapkan secara kukuh dalam hati dan fikiran. Ya Allah, tahun baru ni bantu aku jadi lebih baik. Ya Allah, lindungi aku dari gangguan syaitan. Ya Allah, kuatkan aku untuk terus istiqamah. Kita tak tahu apa yang akan datang, tapi kita tahu dengan doa hati akan lebih tenang.